Hai guys, hari ini saya nak share sikit berkenaan dengan satu majikan yang baru saja saya hantar pembantu rumahnya di Lakin, Johor. Klien ni nama dia Dr. Arif. Dia memerlukan pembantu rumah ialah untuk menjaga anaknya seramai 3 orang. Setelah Dr. Arif bersetuju untuk mengambil pembantu rumah dengan agensi kami, kami pun memberi beberapa biodata untuk dipilih. Setelah itu, Dr. Arif bersetuju untuk mengambil pembantu rumah bernama Hasanah. So, macam biasa, bila dah pilih biodata, kita akan melakukan satu sesi interview. We call that one as video call. Proses berjalan lancar dan Dr. Arif bersetuju untuk mengambil pembantu rumah ini. So, macam biasa, kita pun melakukan urusan daripada A ke Z. Dan urusan lebih kurang mengambil masa 5 minggu. Pembantu rumah pun sampai dan urusan penghantaran telah dilakukan lebih kurang 2 hari yang lalu. So far, semuanya berjalan lancar dan saya telah pun menerima feedback daripada Dr. Arif berkenaan dengan pembantu rumah itu. So guys, sesiapa yang memerlukan pembantu rumah seperti Dr. Arif, boleh hubungi atau DM kami di Agensi Pekerjaan Al-Amin.